one, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Salam Perlis Lead, salam Malaysia Madani. Kita teruskan lagi dalam siri Edu Talk Ramadan bersama Edu Francis KPM. Kali ini bersama saya, Cikgu Saimah binti Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad. Kalau episod sebelum ini kita dah sembang pasal jiwa dan potensi, kali ini kita nak sembang tentang enjin masa depan negara. Iaitu apa? Bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Okey, dengan siapa kita akan luangkan masa pada hari ini? Adakah tuan-tuan, rakan-rakan guru dan murid-murid tertanya-tanya? Okey, beliau adalah orang kuat dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Siapa tu? Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tulang belakang pengurusan STEM perjalanan di Negeri Perlis ini. Tak lain dan tak bukan ialah Tara. Iaitu Cikgu Iza Zulzila binti Idris. Dari penyalar STEM dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Assalamualaikum Cikgu Iza, apa khabar? Waalaikumsalam. Cikgu Saimah macam mana? Okey? Okey, Alhamdulillah. Hari ni puasa macam mana? Okey? Alhamdulillah, Ramadan tiba. Okey, baik. Permulaan hari Ramadan tu rasa macam kita kuat sikit sebab Perlis ni dia memang panah. Betul, Dia betul. panah, jadi kita rasa macam okey, mula-mula ni baru nak menyesuaikan diri lah kan. Okey, so Cikgu Iza, memandangkan biasalah kat orang kuat STEM kan. Jadi kita nak macam saya ada sikit lah soalan kan. Soalan STEM lah. Okey, baik. Soalan mula-mula. Pasal saya pun berdebak ni. Okey. Kalau otak kan, kalau otak dah loading, STEM ada butang refresh ke? Mesti ada. Sama macam phone kita, betul tak cikgu? Kalau macam ni kita kena refresh dia. Okey, so sama. Okey, jadi kalau macam untuk otak kita lah kan, jadi kita kena ubah cara kita berfikir. Betul tak cikgu? Okey, jadi kita kena rehat sekejap. Okey, kemudian kita minum air. Okey, jadi kalau dalam sains ni kita panggil sebagai reset system. Telai elok. Kan? Okey dah cikgu, tak apa, sekejap buka puasa lagi. Ya. Kita minum air. Okey dah. Okey. Baiklah. So tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada intipati utama untuk topik STEM kita pada hari ini bersama orang kuat kita ni kan. Okey, Cikgu Iza. Okey. Kita selalu dengar lah kan orang sebut STEM kan. Tapi mungkin ada lagi lah kawan-kawan guru kita kan, ibu bapa yang macam dia kabur lagi lah pasal STEM ni. Okey. Jadi saya nak minta lah kalau boleh Cikgu Iza boleh terangkanlah secara ringkas apakah yang sebenarnya maksud ataupun konsep STEM ni. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih Cikgu Saimah. Okey, jadi kalau untuk STEM ni, kita selalu sebut STEM. Okey, so kalau kalau kita tengok televisyen kan, kalau kita melayari apa-apa saja media sosial pun memang keluar pasal STEM. Okey, tapi STEM ni kalau kita nak ni memanglah dia adalah sains. Okey, kemudian dia adalah teknologi. Okey, kemudian engineering, kejuruteraan dan juga matematik lah. Okey, di mana dia adalah aplikasi, bukan sahaja di dalam apa yang kita belajar. Okey, sebenarnya bagaimana kita nak daripada apa yang diperolehi, daripada contohnya daripada sekolah, daripada pra sampai ke peringkat menengah, apa yang kita belajar daripada sekolah tu, bagaimana kita nak aplikasikan di dalam kehidupan sebenar. Sebab memang kalau kita tengok mitos lah kan, sebut kata STEM ni susah. Dan bila kita sebut STEM ni, cikgu buat apa? Maksud dia kalau untuk STEM ataupun di sekolah STEM, apakah aktiviti STEM yang dilakukan? Selalu disebut adalah tentang inovasi. Itu bukan sahaja, memang inovasi adalah salah satu daripada apa yang dihasilkan daripada STEM. Tapi kita kena ingat dia ada PBL. Jadi dia bagaimana kita nak ni, bila kita sebut kata STEM tu susah, itu sebenarnya
betul. Tak betul. Tak betul. Sebenarnya macam ni lah, saya nak tambah sikit lah, bukan apa. Tak, dia macam kalau STEM ni yang macam Cikgu Izzah sebut tu, dia macam PBS segala benda. Memang nampak susah. Betul. Tapi mereka tak sedar kata sebenarnya STEM ni mereka memang buat tiap hari Betul, pun. betul, Ni betul. main telefon, Betul. kai saya abang dah banyak kali. Yang tu Ya. STEM, apa tak? Itulah STEM. Betul. Dia kalau dia maknanya tentang logik, Ya. tentang penyelesaian masalah kan cikgu kan. Dia banyak sebenarnya yang Tapi berkaitan dengan bila STEM kita ni. kata habaq main sekolah, hampa kena buat PBS, STEM dia bawa susah macam tu kan. Ya, betul. Sebenarnya itu yang kita kena laksanakan Ya, sebenarnya betul. kan. Nah cikgu. Ya. Okey. So kita teruslah kepada soalan seterusnya lah kan. Okey. Sebab kita berhubung dengan orang pendidikan kan. Jadi kita kena tanya soalan pendidikan. Menyentuh soal dasar kan. Soal dasar KPM sangat menekankan sasaran 60-40. Ya. Jadi 60% murid dalam aliran STEM. Jadi kenapa angka ni sebenarnya 60% sangat kritikal untuk negara kita ni, dan sebenarnya apakah sebenarnya kepentingan STEM tu? Kenapa nak 60 tu? Ya, okey, ni adalah dasar lah yang saya rasa dah lama. Okey, jadi memang menekankan tentang angka 60-40 tu. Betul, lama Okey, jadi ya lama. Okey, jadi kat sini kenapa apakah kepentingan sebenarnya STEM tu, dasar 60-40 tu? Okey, satu adalah di mana kita nak supaya murid-murid ni dia dapat membina kemahiran abad ke-21. Okey, yang tu yang penting. Okey, kemudian di mana di situ okey akan melatih murid-murid sebenarnya untuk menggalakkan pemikiran secara kritis. Okey, di kalangan murid-murid. Kemudian murid-murid dapat menjadi lebih kreatif, kemudian dapat menyelesaikan masalah. Okey, masalah tu maknanya apa yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian. Okey. Kemudian yang seterusnya murid sebenarnya akan belajar melalui proses inquiry. Okey, di mana kalau contohnya belajar sains lah kan. Okey, Cikgu Saimah pun mengajar sains, betul Cikgu? Ya, betul. Okey, jadi apa yang kita nak ni maknanya murid-murid akan menjalankan eksperimen. Betul tak? Hands on activity. Dia buat eksperimen. Okey, jadi dia akan belajar sesuatu melalui pemerhatian, betul tak? Kemudian dia membina inference, kemudian dia buat hipotesis kan Cikgu? Okey, kemudian sebenarnya ini adalah untuk sebagai persediaan kerjaya masa depan. Ya. Okey, sekarang ni kalau dulu mungkin waktu kita kecil-kecil dulu, betul tak? Kalau cikgu-cikgu tanya kita cita-cita waktu besar nak jadi apa? Kan? Nak jadi pramugari. Contoh, kerjaya yang biasa doktor, betul? Jururawat, jurutera. Okey, tapi sekarang ni cikgu, apa yang kerjaya sekarang ni? Apa yang berlakunya perubahan, betul tak cikgu? Daripada segi penganalisis data, betul tak? Okey, banyak dalam bidang-bidang teknologi yang lebih menjurus kepada penggunaan AI, betul tak? Itu cikgu nak. Okey, jadi kemudian dia juga meningkatkan daya saing negara lah. Okey, di mana murid-murid kita ni dia lebih bersedia lah, okey, untuk menghadapi masa depan. Betul. Dalam maksudnya dalam penjua bidang tu dia sebab dia dah latih lah kan kemahiran tu untuk menghadapi berfikir tu. Betul. Jadi dia akan jadi sebab negara ni dia memerlukan tenaga kerja yang mahir lah. Okey, dalam bidang teknologi. Sebab sekarang ni kita tengoklah macam cikgu kata tadi kan, kita tengok TikTok, betul tak cikgu? Betul. Jadi kita ni sebenarnya semua-semua tu memang menggunakan teknologi. Ya, betul. Itu juga adalah STEM lah kan cikgu? Dia buat sendiri video tu. Ya. Ambil gambar, lepas tu edit buat video macam tu. Kita buat salah pula. Betul. Dia kira saja. Ya, kan. STEM dia pun tak sedar. Cikgu dah. Jadi sebenarnya banyak lah. Okey, jadi pembelajaran secara kontekstual dan bermakna lah. Jadi apa yang murid dapat tu dia dapat aplikasikan pada masa-masa depan kan. Itu lah cikgu. Sebab kita nak train lah mereka ke arah yang boleh, hang boleh bekerja. Okay, hampa boleh bekerja. Betul tak? Betul. Okay. So alang-alang mereka dah belajar kan. Okey. Jadi cerita yang ketiga. Isu ketiga. Bila murid lah masuk tingkatan 4, masuk tingkatan 1, 2, 3, mereka belajar sains. Okey, belajar sains. Tapi main tingkatan 4 start kena pilih aliran. Ya, betul. Okey, mereka akan jumpa package STEM. Betul. Masa ni lah, ya Allah, mulalah mereka nak cari cikgu lah yang mak nak masuk campur lah kan, mak ayah kan. Betul. Jadi
supaya murid dan mak ayah ni tak keliru, sebab saya pun keliru juga. Jadi saya pun mak dengan ayah juga kan. Tak keliru lah nak pilih. Saya nak minta lah Cikgu Iza cuba perincikan lah apa beza antara pakej STEM A, STEM B, STEM C. Okey, baik. Okey, baik. Tadi pertanyaan berkenaan dengan pakej no? Ya. Okey, jadi memang sebenarnya kadang-kadang murid-murid kan dan juga ibu bapa. Okey, jadi dia tertanya-tanya sebenarnya okey apa beza di antara pakej-pakej tu lah. Okey, jadi waktu kita dulu memang tak ada lah kan maknanya tentang penawaran pakej ni. Betul. Okey, sebab kalau ni macam contoh kalau saya rasa Cikgu Saimah pun sama, kita adalah murid sains tulen. Betul tak? Okey, jadi kalau kita lihat okey sebenarnya dia ada 3 lah pakej STEM. Okey, iaitu pakej STEM A, pakej STEM B dan juga STEM C. Okey, jadi kalau kita lihat untuk pakej STEM A. Okey, jadi murid-murid akan ambil okey 6 mata pelajaran teras, okey, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, okey, matematik, okey, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral dan juga subjek wajib iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, jadi tambahan okey bagi mata pelajaran sains tulen okey iaitu matematik tambahan, okey, fizik, kimia dan juga biologi. Okey, yang ni memang kena ambil keempat-empat tu. Ya. Okay, jadi baru dia boleh jadi satu pakej STEM A yang lengkap. Ya. Okey, jadi tak boleh kata rasanya contoh rasa susah kita drop satu mata pelajaran. Okey, contoh rasa susah kimia. Okey, lepas tu tak mau ambil kimia. Okey, jadi kita drop. Jadi ada 3 saja, tak boleh. Mesti kena complete keempat-empat subjek tu. Okey nah? Okey, jadi untuk STEM B, okey apa bezanya ialah berbanding dengan STEM A tadi. Jadi dia adalah mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan. Okey, contohnya okey dia ambil matematik tambahan, okey, kemudian fizik, kemudian kimia dan ambil satu lagi mata pelajaran daripada kategori sains gunaan dan teknologi. Okey, itu adalah STEM B. Okey, contohlah kan yang biasa diambil okey, matematik tambahan, fizik, kimia dan juga grafik, komunikasi dan teknikal GKT. Okey, ataupun matematik tambahan, fizik, kimia dan juga sains komputer. Okey, itu adalah antara sains pakej STEM B yang memang popular lah. Okey, yang diambil oleh murid-murid. Sekolah saya pun macam tu juga. Ya. Ada sains komputer. Sains komputer. Okey, jadi dia ambil fizik, betul cikgu? Dia ambil kimia, kemudian dia ambil sains komputer dan matematik tambahan. Matematik wajib hak tu. Matematik tambahan ni memang satu subjek yang memang penting sebenarnya, penting kan? untuk setiap pakej tu kan. Ya, betul. Okey nah. Okey, jadi kalau STEM B tadi macam saya kata tadilah, okey dia mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM iaitu daripada kategori sains gunaan dan teknologi atau bukan mata pelajaran STEM. Okey, dia adalah maknanya antara subjek-subjek yang ditawarkan di bawah sains gunaan dan juga teknologi. Okey, dan juga faham. Bukan mata pelajaran elektif STEM. Okey, kalau tadi untuk STEM A, STEM B, sekarang ni kalau untuk STEM C dia terbahagi kepada 2. Okey, iaitu C1 dan juga C2. Okey nah. Baik, kalau untuk C1 mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM iaitu daripada kategori sains gunaan dan teknologi. Okey, contohnya cikgu, dia ambil penawaran pakej tu menawarkan subjek sains rumah tangga dan juga perniagaan. Sains rumah tangga dan perniagaan sebab dia daripada kategori elektif STEM tu. Okey, dia ambil 2 mata pelajaran di situ. Jadi dia adalah C1. Okey nah. Alright, okey. Untuk C2, okey, mengambil 1 mata pelajaran vocational MPV, okey, atau pendidikan vocational menengah atas PVMA. Okey, dia ambil 1 saja cikgu. Satu saja. Okey, jadi dia adalah kategori C2. Ambil satu saja. Tadi kan 4 kan? Ya. A dengan B ada 4 semua. Okey, A dengan B ada 4, betul. Yang C ni dia start ambil 1 saja. Okey, tadi C2 2. C1 dia ada 2 mata pelajaran. Betul tak cikgu? 2 mata pelajaran yang wajib yang daripada sains gunaan dan teknologi dia ambil 2. Okey, kalau untuk C2 ni dia ambil 1 mata pelajaran vocational. Okey, MPV atau pendidikan vocational menengah atas PVMA. Okey, contohnya cikgu
di sekolah ni dia menawarkan kelas ni dia buka untuk satu mata pelajaran daripada MPV tadi. Okey, contohnya produksi reka tanda. Satu saja. Okey, jadi itu adalah C2. C2. Sekolah saya pun ada C2. Subjek apa tu cikgu? Aquaculture. Ya. Ya, Okay, dia banyak cikgu, banyak sebenarnya Ya. tahu apa subjek yang ditawarkan. Dia ikut kepada kecenderungan minat. tengok Dia dah kecenderungan daripada murid tersebut lah. Dia okey. minat apa, dia nak menjurus ke mana. Ya. Kan di peringkat menengah atas. Okay dah Cikgu Saimah. Itulah senang je. A, B, C. Okay, untuk package STEM C dia ada 2. C1, C2. C2. Ya, betul. SRT, Sains Rumah Tangga untuk C1. Contohlah kan, contoh. Okay. Okey. Ya. Okey. Ada lagi kah Cik Izan nak Oh, nama? tak ada Azhar Azhar. Okey. Okey. Law ni macam ni. Law Okey, ni macam baik. ni. Memanglah kan nampak macam ada A, B, C kan. Okay, law ni bukan lekeh-lekeh lah. Perleh. Ya, betul. Kalau ramai budak ataupun ramai murid memang nak masuk STEM STEM A. Ya. Okey. So, cerita dia macam mana? Sekolah nak buat pemilihan. Cikgu Iza? Okey, baik. Okey, yang ni sebenarnya adalah salah satu usaha sebenarnya lah yang antara yang diharapkan lah di pihak JPM Perlis lah sebenarnya untuk supaya berlaku penambahan murid dalam package STEM A. Ya, Alhamdulillah. Okey, jadi kita bagaimana sebenarnya kita nak menggalakkan murid-murid kita ni lah kan untuk dia nak pilih package STEM A tu. Okey, yang pertama cikgu, kalau tadi kriteria utama sebenarnya untuk pemilihan murid-murid ni masuk ke package STEM ni, okey. Jadi contohnya kalau kat sini kita sembang tentang package STEM A lah. Nah, Cikgu Nah. Ya. Okey, yang pertama adalah kita tengok tentang kecenderungan dan minat murid sendirilah. Kan murid tu minat atau tak minat? Okey. Kan itu yang pertama lah. Minat tak minat? Okey. Kemudian yang kedua ialah kita tengok daripada segi pelaporan pentaksiran psikometrik tingkatan 3. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kalau untuk psikometrik ni, laporan psikometrik ni, pelaporan pentaksiran psikometrik ni dia terbahagi kepada 2. Okey, iaitu inventory kecerdasan pelbagai IKP, okey, dan juga inventory minat kerjaya IMK. Okey, 2 tu. Berdasarkan daripada pelaporan pentaksiran psikometrik. Okey, cikgu. Okey, kemudian kita mesti lihat juga selain tadi daripada dia punya minat, kemudian dia punya kecenderungan. Okey, kemudian yang kedua adalah pelaporan psikometrik. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kita mesti lihat bagaimana pencapaian akademik bagi mata pelajaran sains dan matematik. Baru pencapaian tu last sekali. Kan bukanlah kita kata lah, tapi dia dia kata sekali bergerak sekali lah. Dia mesti bergerak selari kan cikgu kan. Okey, jadi daripada tadi 3 tadi, bagaimana pencapaian murid-murid ni. Okey, kemudian kita lihat juga tahap penguasaan murid bagi mata pelajaran apa tadi cikgu? Sains dan matematik melalui pentaksiran bilik darjah PBD. Tadi kalau kita maknanya pencapaian akademik kan. Pencapaian akademik ni kita nak tengok daripada segi apa? Ujian akhir sesi akademik tingkatan 3. Okey dah. Kemudian yang seterusnya ialah pertimbangan profesional guru lah. Okey. Berdasarkan kepada maklumat kecenderungan minat dan kebolehan. Okey, jadi contohlah kat sini. Kalau untuk STEM A dan STEM B, okey, pencapaian murid okey bagi ujian akhir sesi akademik mencapai sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran sains dan matematik tingkatan 3 tu. Yang tu yang first kali lah yang kita perlu tengok. Okey. Kemudian yang kedua ialah daripada segi PBD. PBD kita nak tengok tahap berapa tu cikgu? Okey, kita nak tengok tahap penguasaan sekurang-kurangnya tahap 4. Mudah ni 4. Kan? Patutlah ramai. Ramai. Saya rasa ramai juga. Okey, baik. Kemudian kalau untuk package STEM tadi kita ni pasal C lah package STEM A. Kalau untuk package STEM C1 cikgu. Tadi untuk STEM A dan B dia yang tu cikgu. Satu maknanya pencapaian murid dalam ujian akhir sesi akademik mencapai sekurang-kurangnya grade C. Okey, dalam matematik dan sains. Okey, kemudian tadi saya kata lagi maksudnya yang kedua adalah PBD. Sekurang-kurangnya tahap 4 dalam mata pelajaran sains dan matematik. Okey. Kemudian bagi package STEM C.
Okey, ni sekali lah saya ni sekali lah nak Cikgu Nah. Okey, untuk C1 sekurang-kurangnya grade D dalam mata pelajaran sains dan matematik. C1 Cikgu. Okey, kemudian untuk C2 okey, pertimbangan profesional guru. Okey, nak tengok maknanya berdasarkan daripada pertimbangan profesional guru tu, lihat sama ada murid berkecenderungan untuk mengambil bidang C2 tu, package STEM C2 tu. Okeylah Cikgu Nah. Yang ditawarkan di sekolah tu lah. Ya, betul. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang ramai sebenarnya murid dia rasa takut. Kan nak ambil STEM A ni. Kan, jadi saya pun agak bukanlah maknanya apa yang kita perlu laksanakan sebenarnya. Kan, maknanya kalau kita ni nak menggalakkan murid-murid kita lah, okey, untuk mengambil package STEM A terutamanya yang tu. Itu adalah satu cabaran sebenarnya. Memang betul satu cabaran. Sebenarnya betul, kalau Cikgu Izzah nak tahu, yang itulah soalan yang seterusnya saya nak tanya Cikgu Izzah. Memang kena sangat. Okey. Okey, saya bagi soalan lengkap nah. Okey, baik. Isu paling besar tu ialah murid cakap sains tu susah. Kerana bukan yang tu saja. Ibu bapa pun kalau dia dengar, dia kata susah mak asal tak sesuai lah kat hang. Hang tak boleh bawa lah susah ni. Berat dengan STEM A kan. Jadi macam mana kita nak pujuk murid kita supaya jatuh cinta, minat dengan STEM ni daripada sekolah rendah lagi? Okey, baik. Okey. Satu soalan yang sangat baiklah. Okey, Cikgu Nah. Okey, jadi sebenarnya memanglah stigma menyatakan bahawa STEM tu susah lah Cikgu Nah, sebab ialah sebut sains, kita sebut teknologi, engineering, matematik kan Cikgu kan. Okey, jadi terutamalah kalau sebut macam saya kata daripada awal tadi, kalau sebut mata pelajaran maths, matematik tambahan, kita sebut fizik, kita sebut kimia, kita sebut biologi, so macam susah. Kan Cikgu kan. Tapi sebenarnya belajar ni memang satu cabaran tu Cikgu. Mana ada benda yang kita belajar yang senang tu Cikgu. Mesti akan ada cabaran tu. Kan. Okey, jadi murid-murid ni dia akan rasa sebab mungkin dia dengar lah daripada senior-senior dia. Mungkin daripada kakak ataupun abang yang dah ambil kan. Jadi dia kata okey, subjek ni susah, jangan ambil. Semua kalau boleh nak ambil yang senang je. Kan. Okey, jadi dia rasa macam susah nak lulus. Okey, kalau lulus pun susah nak skor. Okey, itu adalah satu stigma lah yang ada di dalam pemikiran anak-anak murid kita ni. Okey. Jadi sebenarnya yang penting lah bagi saya adalah minat. Macam tadilah kan, bila kita nak pilih package pun kita kena tengok minat kita. Okey, kemudian kebolehan, kemudian katalah pencapaian dah bagus dah. Okey, untuk sains dan matematik di peringkat menengah rendah. Okey, jadi itu sebenarnya menunjukkan bahawa murid-murid ni mempunyai asas yang kukuh. Okey, untuk dia nak sambung mengambil STEM A. Okey, contohnya lah okey, di peringkat menengah atas. Okey, jadi kalau kita lihat yang penting adalah memupuk minat murid. Yang penting sekali adalah dalam mata pelajaran sains dan matematik. Okey, jadi bila dia dah mempunyai asas yang kukuh, jadi dia akan menambahkan minat murid lah. Dan saya rasa murid tu dia akan rasa dia akan terdorong sebenarnya untuk mengambil bidang STEM. Okey nah Cikgu. Okey, jadi dekat sini bagaimana kita nak di peringkat sekolah lah Cikgu. Okey, sebagai Cikgu Saimah, macam mana apa yang kita boleh buat? Okey, mungkin kita boleh laksanakan pelbagai program sebenarnya untuk kita nak menarik minat. Okey, kalau untuk ni maknanya pengukuhan bagi matematik, maknanya konsep-konsep asas perlu dikuasai. Kalau untuk sains, apa yang penting adalah pelaksanaan aktiviti eksperimen kan, sebab apa dia akan menambahkan minat murid-murid bila kita buat hands on ni sebenarnya. Okey nah. Alright, jadi seterusnya ialah pembudayaan STEM sebenarnya di sekolah. Okey, bagaimana kita nak membudayakan? Kita boleh laksanakan PBL STEM bersepadu di mana kita gabungkan subjek-subjek bidang STEM dengan subjek yang bukan daripada bidang STEM secara interdisiplin. Okey, maknanya kita gabungkan, kita laksanakan project based learning kan, itu akan membuatkan murid-murid kita lebih berminat sebenarnya. Okey, untuk meminati mata pelajaran sains dan matematik.
Betul cikgu. Kalau saya Betul. rasa kalau murid-murid kita tak minat sains dan matematik memang tak boleh. Betul. Agak sukar sebenarnya. Okey, jadi katalah daripada sekolah rendah dah tak minat. Bila pergi ke sekolah maknanya dah masuk ke peringkat menengah pun sama tak minat. Jadi dia akan sampai bila-bila pun dia tak minat. Kan cikgu? Betul. Dia semua mesti dipupuk daripada kecil. Kecil sekolah rendah tu memang sesuai sangat Ya, betul. Okey, saya bayar tu kita boleh laksanakan bulan STEM kan di sekolah. Kan bukan fokus sahaja kepada sains dan matematik. Kalau tadi saya pun duk asyik sebut sains matematik, tapi kita boleh gabungkan pelbagai subjek bidang STEM. Betul tak cikgu? Betul. Okey, contohnya daripada maknanya guru kanan sains dan matematik bergabung dengan guru kanan teknik vocational. Betul. Betul kan? Jadi kita boleh maknanya gabung, kita buatlah sebagai bulan STEM. Contoh banyak benarnya program yang kita boleh laksanakan. Cikgu PJ pun boleh. Boleh kan. Boleh Tak semestinya kata hanya kepada mata pelajaran STEM sahaja. Okay, maknanya kita boleh. Sebab apa kita nak murid-murid kita ni bersedia sebenarnya untuk nak menghadapi masa depan nanti. Kita pun tak tahu nanti mungkin peluang-peluang kerjaya memang lebih pergi kepada bidang STEM, kemudian bidang TVET dan sebagainya. Okey, yang itulah Cikgu Saimah. Okey. So sebenarnya kita ni dah sampai ke penghujung dah ni Cikgu Izzah. Sekejap no? Ya. So saya ni sebenarnya nak bagi kat Cikgu Izzah rapid fire lah ni. Okey, baik. Saya susah tak? Tak susah mana pun. Okey, baik. Boleh. Tapi sebelum tu lah kan nak tambah sikit dekat part Cikgu Izzah tu kan. Okey, dekat Okey, jadi sebelum kita ke penghujung tu, part soalan yang special untuk Cikgu Izzah ni, saya nak tambah sikit tentang yang Cikgu Izzah komen macam mana kita nak pupuk minat murid dalam bidang STEM. Kan kata nak buat dalam peringkat sekolah rendah lagi kan? Apa jadi kepada hak sekolah menengah? So sebenarnya ibu bapa, cikgu-cikgu, rakan guru, kita ada program Duta Guru Yayasan Petronas. Betul. So dalam program Duta Guru Yayasan Petronas tu sebenarnya kawan-kawan, rakan-rakan guru, kita cikgu-cikgu dilatih untuk melaksanakan pendidikan STEM dalam kelas. Semuanya pendidikan STEM dalam kelas tu, sebab kita kan sekolah menengah, dia selalunya bila budak-budak masuk sekolah menengah, dia pun jadi macam sesi ulat buku. Ulat buku. Dia duduk lari-lari dulu, dia pun tak mahu lari dah. Duduk sengak dalam kelas kan. Dia jadi pasif kan? Ya, jadi pasif. Macam tu. So, antara inisiatif lah KPM dengan Yayasan Petronas. Jadi mereka akan train cikgu macam mana kita nak buat pendidikan STEM. Daripada dalam kelas. Maksudnya teknik mengajar, lepas tu latih budak kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi cikgu akan jadi confident tau. Jadi kat sinilah keistimewaan program Duta Guru. Ya, okey, untuk pemakluman semualah penonton. Okey, jadi Cikgu Saimah ni merupakan Duta Guru kohort yang ketiga. Ya, kohort 3. Okey, selain daripada education. Sebenarnya Cikgu Saimah ni banyak sangat. Memang sangat aktif di dalam bidang STEM. Tahniah dan terima kasih cikgu. Okey, jadi saya juga sebelum nak tanya soalan kat saya, saya pun nak memohonlah supaya ambillah cikgu-cikgu di sekolah menengah dalam bidang STEM dan juga geografi. Juga turut dibuka kepada guru-guru geografi untuk ambil peluang ni. Sebab apa saya rasa ini adalah satu peluang yang keemasan yang perlu diambil oleh guru-guru lah. Sebab apa banyak kan Cikgu Saimah? Banyak positif. Positif tu banyak. Memang boleh berubah hidup cikgu lebih kurang 100% lah sebenarnya dalam kerjaya profesi sebagai pendidik tu. Ambil peluang. Dan geografi tu salah satu subjek STEM tu. Sebab tu kita galakkanlah geografi selain daripada cikgu sains mat semua tu kan. Jom lah. Ya, betul. Tapi sekarang ni untuk tahun ni permohonan untuk kohort yang ke-8 belum dibuka. Tapi nanti maknanya sekiranya iklan telah dikeluarkan oleh KPM dan juga Yayasan Petronas. Jadi saya mohon supaya cikgu-cikgu ambil peluang ni kan, sebab rugi cikgu sebab nanti dia akan soft landing. Kita pun tak tahu bila. Sementara masih ada ni, kita ambil peluang ni grab untuk kita jadi duta guru.
Kan untuk maknanya cikgu sebenarnya bukan ni untuk bagaimana dia nak bimbing kita sebenarnya untuk menjalankan PDP yang baik kan cikgu Dia kan? masalahnya cikgu mungkin ingat macam Susah membebankan. Bukan susah, membebankan. Sebenarnya bukan tambah kerja cikgu. Memang tak tambah langsung. Saya nak abang betul-betul. Memang tak tambah langsung. Dia ibarat cikgu pergi honeymoon. Dalam masa yang sama bekerja. Maksud kita mengajar, sambil kita masuk program tu, dia akan train kita untuk buat dalam kelas. Jadi kita dalam kelas, kita sebenarnya tengah belajar dalam kursus tu 2 tahun. Jadi lepas tu dia pakai trik kita. Trik untuk berjumpa dengan kawan-kawan seluruh negara. Seluruh negara Malaysia ni peringkat kebangsaan kita akan jumpa lagi. Kawan-kawan lain yang sama subjek yang mana idea dia bercampur masa tu. Betul. Masa tu lah cikgu relax dan heal. Keluar daripada sesak-sesak kat sekolah masa tu. Masa tu lah yang saya kata bukan membebankan. Okey, selain pada tu setiap tahun jadi KPM bersama-sama dengan Yayasan Petronas dan juga Teach for Malaysia sebagai rakan pelaksana ni akan melaksanakan simposium. Yang tu yang seronok tu betul Cikgu Saimah? Sangat seronok. Kan sebab dia kita sebenarnya belajar. mana semua cikgu duta-duta guru ni dia akan berkumpul kemudian dia buat sharing, betul tak cikgu? Ya, bukanlah maksud seronok tu maksudnya pergi honeymoon, tinggal segala benda kat sekolah kat kawan. Tak, bukan macam tu. Kita sebenarnya pergi tu dalam bekerja yang santai tapi kita dapat input banyak. Ilmu tu cikgu. Ya, ilmu yang banyak. Sebab sebenarnya bila kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang positif, kita pun akan berubah, betul tak cikgu? Ya, betul. Dan kita perlukan benda tu cikgu. Kita sangat perlukan circle positif. Itulah. Okay, Alhamdulillah di Perlis kita dah ada duta guru sehingga kohort yang ke-5. Okey, jadi kohort yang ke-6 akan bergraduat pada tahun ni lah. Okey, jadi harapannya nanti kohort 7 juga akan memulakan latihan walaupun kata 2 tahun tu set je no cikgu. Ya, tak sedang. Tak sedang kan? Okey. Sebut 2 tahun nak tengok sekali lagi dah grad dah. Mesti ambil peluang ni. Okey, untuk sertai duta guru. Okey. So dah sampai penghujung kan? Dah sampai penghujung Cikgu Iza sebelum kita shutdown. Kita shutdown sistem STEM kita yang hangat sangat petang ni. Dan kita nak fokus kepada buka puasa dah kan? Okey. Kering dah tekak ni. Jadi kita nak masuk zon kegemaran ramai iaitu rapid fire. Okey. So Cikgu Iza kena jawab saya dalam masa 3 saat. Uish. Okey, 2 saat sudah. Okey, saya bersedia. Tak boleh lama-lama sebab nak buka puasa ni. Pertama, subjek. Okey. Kimia ke fizik? Fizik. Wow, okey. Alatan mikroskop ke teleskop? Teleskop. Wow, memang nampak dia punya kecenderungan tu. Okey, tempat kerja makmal ke pejabat? Sekarang pejabat. Okey, pejabat. Hala 7, doktor ke jurutera? Jurutera. Okey, wow. Robot, kalau robot, kawan ke lawan? Kawan. Ya, betul. Memang orang STEM lah, memang STEM. Okey, pilihan package nak STEM A ke STEM B? Okey, kalau dulu saya STEM B lah kalau nak ikut tu. Okey, tapi kalau saya diberi pilihan sekarang STEM A. Ya, saya pun STEM A. Okey, so setakat tu terima kasih banyak-banyak Cikgu Iza Zulzila. Kita punya orang kuat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, rupa-rupanya jiwa STEM Cikgu Iza ni dia memang padu. Memang padu. Patutlah cikgu-cikgu sangat committed. Cikgu-cikgu Negeri Perlis sangat committed untuk lahirkan lebih ramai anak-anak Perlis yang hebat dalam bidang STEM. So, warga pendidik, STEM bukan sekadar subjek. Ia adalah cara kita melihat dunia. Jadi, marilah kita bantu anak-anak kita supaya menjadi pencipta untuk masa depan. Bukan sekadar menjadi penonton. Digital creator itu adalah pencipta. Jadi sekian dulu. Selamat berbuka puasa. Teruskan berinovasi dengan penuh berintegriti. Pendidikan Perlis hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editor santai tapi sampai.